Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan berkaitan penilaian akhir iaitu khusus teknologi tradisional dalam warisan. Kami telah memilih tajuk wayang kulit. Nama saya Nur Hashafatisha binti Ghazali bernombor matrik C23A1288. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Dalam pengenalan, wayang kulit merupakan satu bentuk seni persembahan tradisional dalam masyarakat Melayu yang menggunakan patung kulit dan cahaya untuk menghasilkan bayang-bayang di atas layar. Seni ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, malah menjadi medium penyampaian nilai dalam budaya dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, saya akan memberikan pembentang yang seterusnya. Seterusnya, latar belakang. Wayang kulit telah wujud sejak ratusan tahun lalu dan berkembang pesat di negeri Kelantan. Persembahan ini biasanya dikaitkan dengan upacara tradisional, hiburan rakyat serta penyampaian cerita epik seperti hikayat Ramayana. Selain pada hikayat Ramayana, terdapat juga hikayat seperti Mahabharata yang menjadi teras penceritaan. Namun apabila ia dibawa masuk ke tanah Melayu, seni ini mengalami proses penyesuaian yang kreatif sehingga melahirkan identiti tersendiri yang lebih dekat dengan masyarakat tempatan. Persembahan wayang kulit bukan sekadar hiburan rakyat tetapi juga turut berfungsi sebagai medium pendidikan sosial, penyampaian nilai moral dan wadah falsafah hidup. Tok Dalang sebagai penggerak utama persembahan memainkan peranan penting dalam menyampaikan cerita, nasihat serta sindiran sosial yang relevan dan dengan hidup masyarakat. Hal ini menjadikan wayang kulit bukan sahaja sebuah seni persembahan tetapi juga mekanisme budaya yang mengikat komuniti dan membentuk pemikiran masyarakat. Selain itu, wayang kulit turut menjadi simbol identiti budaya Melayu Islam walaupun berakar daripada pengaruh luar. Ia telah diolah semula agar sesuai dengan sensitiviti agama dan nilai tempatan. Watak-watak diberi nama Melayu, jalan cerita disesuaikan dengan konteks masyarakat dan mesej moral lebih ditunjukkan berbanding unsur ritual. Assalamualaikum, nama saya Nur Farahim binti Ridwan, nombor matrik C23A1298. Saya akan membentangkan tentang teknologi tradisional. Teknologi tradisional merujuk pada penggunaan alat kemahiran dan pengetahuan yang diwarisi secara turun-temurun. Wayang kulit ini dianggap sebagai teknologi tradisional kerana ia menggunakan peralatan buatan tangan dan kepakaran Tok Dalang yang dipelajari melalui pengalaman. Seterusnya, saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, komponen wayang kulit. Dalam persembahan wayang kulit terdapat beberapa komponen yang penting. Antaranya, Tok Dalang. Tok Dalang memainkan peranan sebagai pencerita, pelakon suara dan pengarah. Yang kedua, patung wayang kulit. Patung wayang kulit ini mewakili watak seperti Sri Rama, Sita Dewi, Hanuman, Rawana dan lain-lain. Yang ketiga, layar, iaitu kain berwarna putih. Kain putih yang menjadi latar bayang-bayang patung untuk penonton melihat persembahan. Yang keempat, sumber cahaya. Dahulu menggunakan pelita minyak, kini menggunakan lampu elektrik untuk menghasilkan bayang-bayang patung pada layar. Yang kelima, gamelan. Gamelan ini digunakan untuk memberi suasana emosi dan irama cerita. Yang keenam, awak-awak. Awak-awak ni untuk membantu Tok Dalang memainkan peralatan muzik. Yang terakhir, cerita. Cerita ini biasanya berdasarkan hikayat Ramayana atau Mahabharata. Kebanyakan hikayat menggunakan cerita ini ataupun hikayat ini mengandungi unsur-unsur nasihat, moral dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Muhammad Amin, bernombor matrik C23A1117. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan tajuk ataupun dengan bahagian iaitu proses persembahan. Okey, proses persembahan wayang kulit ini bermula dengan penyediaan patung dan pentas. Tok Dalang akan menggerakkan patung di belakang kelir sambil menyampaikan cerita
diiringi dengan muzik-muzik tradisional bagi menghidupkan suasana persembahan itu sendiri. Seterusnya kita beralih kepada wayang kulit sebagai teknologi tradisional. Yang pertama, wayang kulit ini bermula kira-kira pada tahun 200 sebelum Masihi. Itu yang dikatakan ataupun diberitahu oleh Pak Chu. Yang kedua, wayang kulit Kelantan bermula daripada India. Selepas itu ke selatan Thailand, kemudian barulah ke Kelantan. Dan yang terakhir, kebanyakan watak wayang kulit ini diambil daripada nama-nama tempat. Seterusnya saya akan bagi slot ini kepada pembentang yang seterusnya. Nama Nur Izzah binti Zakaria, C23A kursus 943. Isu dan cabaran wayang kulit. Perubahan zaman dan kemajuan teknologi menyebabkan seni wayang kulit semakin kurang mendapat perhatian masyarakat. Hiburan moden menjadikan minat terhadap seni tradisional ini semakin berkurangan. Selain itu, pengajuran persembahan wayang kulit juga semakin berkurang akibat kurang sokongan dan sambutan. Generasi muda pula kurang berminat serta tidak menghayati jalan cerita dan nilai budaya dalam wayang kulit. Jika keadaan ini berterusan, seni warisan ini berisiko untuk dilupakan. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasri bin Archie, C23A1383. Seterusnya, proses pembuatan patung wayang kulit secara tradisional. Pertama sekali ialah pemilihan kulit, iaitu kulit lembu atau kulit kerbau kerana sifatnya yang tahan lama dan kuat. Kulit tersebut dibersihkan dan dikeringkan. Pada masa yang sama, kulit mestilah ditegangkan supaya permukaan menjadi rata. Selain itu, menurut Tok Dalang, penemuan baru tentang cara membuang bulu dengan mudah adalah selepas membersihkan kulit, ianya dibungkus menggunakan beg plastik sehingga bulu tertanggal sendiri. Seterusnya, proses mengukir dilakukan menggunakan alat menatah dan penukul kecil bagi menghasilkan corak yang halus dan lubang yang membolehkan cahaya tembus ketika persembahan. Proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Setelah itu, wayang kulit diwarnakan secara manual dengan warna tradisional. Untuk mendapatkan hasil yang lebih tahan lama, wayang kulit itu dikeringkan semula sebelum kemasan akhir. Akhir sekali, memasang tangkai menggunakan kayu atau rotan supaya wayang kulit menjadi lebih tegak dan boleh digerakkan. Nama saya Dironella Christopher, Note Matric C23E1428. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya, iaitu tentang peranan Tok Dalang dalam persembahan wayang kulit. Antara peranan Tok Dalang dalam persembahan wayang kulit ni adalah yang pertama, melakonkan watak-watak wayang kulit. Tok Dalang menggerakkan patung-patung wayang kulit di sebalik tabir supaya watak kelihatan hidup dan bercerita. Yang kedua adalah mengenali peranan setiap watak. Tok Dalang perlu memahami sifat dan peranan setiap watak, contohnya watak baik, jahat, lucu atau berani agar persembahan lebih jelas dan bermakna. Yang ketiga adalah mengingati jalan cerita wayang kulit. Tok Dalang semestinya menghafal dan memahami jalan cerita supaya persembahan berjalan lancar dan tanpa kekeliruan. Yang keempat adalah melakonkan suara setiap watak-watak yang dimainkan. Contohnya, Tok Dalang menukar suara mengikut watak yang menunjukkan perbezaan emosi
personaliti setiap watak. Kesimpulannya, wayang kulit merupakan warisan budaya yang mempunyai nilai seni dan teknologi tradisional yang tinggi. Diharapkan tugasan membuat video dokumentari tentang wayang kulit ini dapat memberi kesedaran semua pihak kepentingan menjaga dan memelihara teknologi tradisional dalam warisan. Sekian dari saya, penulis skrip dan pengacara untuk tugasan teknologi tradisional ini. Terima kasih.